Mengumumkan ketibaan Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara, Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar bin Abang Hashim, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Sri Hasnah binti Datuk Muhammad Hashim, Hakim Besar Malaya, dan Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Abdul Rahman bin Sabri, Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara, dan Yang Amat Berbahagia Datuk Zamani bin Ibrahim, Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar bin Abang Hashim, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Sri Hasnah binti Datuk Muhammad Hashim, Hakim Besar Malaya, Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Abdul Rahman bin Sabri, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Jusuki bin Mokhtar, Peguam Negara, Yang Arif Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan, Yang Berbahagia Datuk Zamri bin Haji Bakar, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Yang Berusaha Puan Salinah binti Ismail, Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Yang Berusaha Encik Muhammad Ezri bin Abdul Wahab, Yang Dipertua Badan Peguam Malaysia, Barisan Pengurusan Tertinggi Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Persekutuan. Badan Kehakiman Malaysia dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa tayangan langsung bagi majlis pada hari ini boleh ditonton melalui saluran YouTube dan di laman sosial Facebook Badan Kehakiman Malaysia, The Malaysian Judiciary, yang juga boleh dilayari melalui laman sesawang www.kehakiman.gov.my. Bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis menjemput Tuan Muhammad Nur Firdaus bin Rosli, Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Malaysia, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Rayuan, sekalian kami berhimpun menadah tangan. Memohon majlis ini lancar langsungnya di dalam kesejahteraan. Ya Allah, pemilik kekuasaan dan kemuliaan, kami mohon keberkatan di dalam segala perancangan, pertimbangan dan keputusan. Bimbinglah kami dengan sinar petunjuk-Mu yang berterusan dalam melaksanakan keadilan. Talkan hati-hati kami di dalam kebaikan, barang dijauhkan kami dari sekalian penyakit hati dan apa jua yang mengundang kemurkaan. Ya Allah, kami mohon jua peliharaan berterusan buat negara tercinta Malaysia dan juga badan kehakiman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Nur Firdaus bin Rosli. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya memulakan majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia. Majlis memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja dan Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara di bawah Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan telah berkenan untuk melantik Yang Arif Datuk Lee Swee Seng sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan mulai 20 Mei 2025. Majlis dengan ini menjemput Yang Arif Datuk Lee Swee Seng untuk tampil ke hadapan bagi mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara. Dipersilakan Yang Arif Datuk. Yang Arif Datuk Lee Swee Seng
dilahirkan pada 26 November 1960 di Pulau Pinang. Beliau telah memulakan kerjayanya pada tahun 1985 sebagai peguam bela dan peguam cara di firma guaman Tetuan Lim Cheng Poh Lim and Rahim sebelum dilantik menjadi rakan kongsi di firma guaman Tetuan Cheng Lian Co. Pada tahun 1989 sehingga 2010, Yang Arif Datuk Lee Swee Seng telah membuka firmanya sendiri dan menjadi rakan kongsi di Tetuan Lee Swee Seng & Co. Selain daripada itu, Yang Arif Datuk Lee juga turut berkhidmat sebagai pensyarah separuh masa dalam program sarjana LLM di Universiti Malaya dan Visiting Fellow of Taylor's University Law School. Pada tahun 2010, Yang Arif Datuk Lee Swee Seng telah meneruskan kerjayanya di dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan apabila dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman dan ditugaskan di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur sebelum bertukar ke Mahkamah Tinggi Malaya di Ipoh pada tahun 2013. Pada 19 Februari 2014, Yang Arif Datuk Lee kemudiannya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi dan bertugas di Mahkamah Tinggi Malaya di Ipoh sebelum berpindah semula ke Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur pada 1 Januari 2015. Pada 8 Ogos 2019, Yang Arif Datuk Lee Swee Seng telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Beliau juga adalah merupakan Elite Fellow of Laws Faculty Universiti Malaya. Majlis dengan ini menjemput Yang Arif Datuk Lee Swee Seng untuk tampil ke hadapan bagi mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara. Dipersilakan Yang Arif Datuk. Saya, Lee Swee Seng, setelah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan kehakiman saya dalam jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Tahniah diucapkan kepada Yang Arif Datuk Lee Swee Seng. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis pada hari ini akan diteruskan dengan majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Hakim Mahkamah Rayuan. Majlis memaklumkan bahawa Kepada Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja dan Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara di bawah perkara 122B Perlembagaan Persekutuan telah berkenan untuk melantik Yang Arif Datuk Hayatul Akmal binti Abdul Aziz dan Yang Arif Datuk Dr. Lim Hock Leng sebagai Hakim Mahkamah Rayuan mulai 20 Mei 2025. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Arif Datuk Hayatul Akmal binti Abdul Aziz untuk tampil ke hadapan bagi mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Yang Amat Arif, Presiden Mahkamah Rayuan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Arif Datuk.
Yang Arif Datuk Hayatul Akmal binti Abdul Aziz dilahirkan pada 20 Mac 1962 di Batu Pahat, Johor. Beliau telah memulakan kerjayanya di dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan pada tahun 1987 dan telah menyandang pelbagai jawatan, antaranya Magistrate, Penasihat Undang-Undang di Kementerian Pertanian Malaysia, Peguam Persekutuan di bahagian Penasihat Jabatan Peguam Negara, Timbalan Pendaftar, Pegawai Khas kepada Yang Amat Arif Hakim Besar Malaya, Pegawai Undang-Undang Biro Mahkamah Persekutuan Malaysia, Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Pegawai Sangkutan di bahagian Gubalan Jabatan Peguam Negara, Hakim Mahkamah Session di Mahkamah Session di Muar dan Batu Pahat, Johor serta di Selayang dan Petaling Jaya, Selangor, dan Pengarah Mahkamah Negeri Sembilan. Pada 16 Disember 2015, Yang Arif Datuk Hayatul Akmal telah dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman sebelum beliau kemudiannya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 8 April 2019. Penempatan terakhir Yang Arif Datuk Hayatul Akmal adalah sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur di bahagian kuasa-kuasa khas. Majlis ini menjemput Yang Arif Datuk Hayatul Akmal binti Abdul Aziz untuk mengangkat sumpah jawatan dan tahan setia di hadapan Yang Amat Arif, Presiden Mahkamah Rayuan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Hayatul Akmal binti Abdul Aziz, setelah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Rayuan dan dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan kehakiman saya dalam jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Tahniah diucapkan kepada Yang Arif Datuk Hayatul Akmal binti Abdul Aziz. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Arif Datuk Dr. Lim Hock Leng untuk tampil ke hadapan bagi mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Yang Amat Arif, Presiden Mahkamah Rayuan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Arif Datuk. Yang Arif Datuk Dr. Lim Hock Leng dilahirkan pada 1 Julai 1962 di Sabah. Beliau telah memulakan kerjayanya dengan berkhidmat sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara pada tahun 1993 di firma guaman Tetuan Lim Guan Sing & Co. di Kota Kinabalu, Sabah. Pada 30 Mac 2018, Yang Arif Datuk Dr. Lim kemudiannya dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman
dan ditempatkan di Mahkamah Tinggi Kuching sebelum bertukar ke Mahkamah Tinggi Sibu Sarawak. Pada 25 Mac 2020, Yang Arif Datuk Dr. Lim telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi dan telah ditempatkan di Mahkamah Tinggi Sibu Sarawak sebelum bertukar ke Mahkamah Tinggi Tawau Sabah. Penempatan terakhir Yang Arif Datuk Dr. Lim Hock Leng adalah sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Sabah. Majlis dengan ini menjemput Yang Arif Datuk Dr. Lim Hock Leng untuk mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Yang Amat Arif, Presiden Mahkamah Rayuan. Dipersilakan. Saya, Lim Hock Leng, setelah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Rayuan dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan kehakiman saya dalam jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagannya. Tahniah diucapkan kepada Yang Arif Datuk Dr. Lim Hock Leng. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Hakim Mahkamah Rayuan sebentar tadi, maka sempurnalah sudah majlis kita pada hari ini. Sesi seterusnya adalah sesi bergambar rasmi Yang Arif yang dilantik bersama Yang Amat Arif. Dengan segala hormatnya dijemput Yang Arif yang baru dilantik untuk tampil ke hadapan untuk bergambar bersama-sama Yang Amat Arif di tempat duduk hadapan Yang Amat Arif. Sementara bagi tetamu-tetamu yang lain dijemput untuk menikmati jamuan ringan yang disediakan di Dewan Banquet. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.